Tapi kisah dia tu, dia first film umur dia 18 tahun ni marah. First, dua-dua tu? Syamsul 23. Okay. Syafiq buat drama Gerahas. Orang yang kata, siapa ni Syafiq Yusof? Datuk, anak you. Baguslah budak ni buat Gerahas tak? Saya bagi usia 18 tahun dia buat filem. Dia kata, tak nak apa. Syamsul budak abang umur 23 kan. Tahu aku nak aku marah. Umur 18. Sebab saya tengok dia buat drama bagus. Jadi kita pun takkan agak Syamsul seorang kan. Jadi ada dua pengarah. Dia buat cerita Sam. Saya Amat Mencintaimu. Psycho thriller. Saya bagi story tu story mulut dah. Dia buat saya tengok. Saya bangga gambar tu. Gambar tu making dia memang macam orang dah profesional lah. Tapi gambar tu sambutan kurang. Masa tu, saat tu memang filem tengah down. Gambar-gambar MIG pun jatuh. Kita main gaya. Aku kata, Pik, gambar kau ni bagus. Market, Papa tak tahu. Tapi Papa jangan kalau gambar dia rugi, bah. Kalau tak rugi, tak nak buat filem lagi, bah. Syafiq lah. Syafiq, company Papa dah kukuh. Papa nak buat kelainan. Kau buat psycho thriller. Dulu Papa tak boleh buat. Pasal apa? Company Papa tak kuat lagi. Jadi korang ni, Papa dah strong. Abang kau pun dah strong kan. Tak apa kau buat. Jadi gambar tu collect 1.8 million. Dia belanja 1.5. Kita rugi sikit. Lawan dengan gambar MIG tau. Nama cerita dia apa? Halimunan ke apa. Gambar MIG tu collect 900,000. Dia collect 1.8. Tapi Syafiq dah furah. Jangan buat filem lagi. Apa rugi? Dia kata no. Tak buat filem ni. Sekarang kau buat filem. Dalam kejayaan filem ni cakap kau, bukan semua orang mencapai semua. Dan kita bertuah. Bapak kau bertuah, abang kau bertuah. Boleh katakan 90% filem kita sukses. Orang lain buat ada laku, ada tak laku, ada tak laku. Bagi bapak kalau 10 nikmat Tuhan bagi, kalau 1-2 gagal, Tak ada hal lah. tak ada hal. Jadi bapak nak kau teruskan. Itu dia buat gambar kedua, Abang Long Fadil 2. Dia kutip dekat 6 juta gambar tu. Kau semangat dia nak balik.